Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alira Aisyah binti Kamal Faizan. Nama saya Nur Aliyah binti Muhammad Naim. Assalamualaikum, saya Nur Syakira Balkis binti Suraiti. Nama saya Nur Isyirah binti Muhammad Khairuddin. Saya Nur Ila Kristina binti Faisal. Saudara dan saudari mendengar dengan lebih lanjut tentang kes rasuah yang melibatkan Dr. Kirtoyo, saya akan menceritakan sedikit biodata beliau. Okey, seperti yang kamu semua melihatlah di belakang saya ni ada biodata kan. Okey, jadi saya ingin menerangkanlah tentang biodata beliau. Okey, Dr. Kirtoyo atau nama sebenar Muhammad Kir bin Toyo telah dilahirkan pada 6 Ogos 1965 dan kini beliau berusia 59 tahun. Okey, beliau dilahirkan di Tanjung Karang, Selangor dan merupakan seorang graduan Universiti Malaya. Okey, beliau memulakan kerjaya awal beliau sebagai doktor gigi sebelum menceburkan diri ke dalam dunia politik tanah air. Okey, pada tahun 2000 hingga 2008, Dr. Kirtoyo telah berkhidmat sebagai ahli Majlis Tertinggi UMNO, pengerusi Barisan Nasional Selangor dan beliau juga pernah menyandang sebagai pengerusi Lembaga Perhubungan UMNO Selangor dan Ketua UMNO Bahagian Sungai Besar. Okey, pada seawal usia Dr. Kirtoyo seawal usia 35 tahun, beliau dilantik sebagai Menteri Besar Selangor yang ke-13 bermula pada tahun 2000 hingga 2008 sebelum kekalahan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-12. Tetapi sayangnya kerja Dr. Kirtoyo telah terhenti apabila beliau meletakkan jawatan sebagai Ketua Pembangkang pada 2 Disember 2010 disebabkan pelibatannya dalam kes rasuah ini. Okey, sekian daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi nanti, kita pergi yang seterusnya iaitu pengenalan. Berdasarkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, rasuah bermaksud penerimaan atau pemberian suapan yang dijadikan sebagai upah untuk seseorang individu kerana telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Seperti yang kita tahu, suapan bukan sahaja terdiri daripada wang, malah dalam bentuk hadiah atau faedah lain untuk mendapatkan keputusan atau tindakan yang memihak. Penyalahgunaan kuasa juga jenis rasuah yang menggunakan kuasa atau kedudukan untuk kepentingan peribadi atau pihak tertentu. Berkaitan kes Dr. Muhammad Kir bin Toyo yang didapati telah terlibat dalam kes rasuah, iaitu berkaitan dengan 2 lot tanah dan sebuah rumah banglo yang berharga sebanyak 3.5 juta di Selangor. Pengerusi di Taman Serdian Berhad iaitu Datuk Syamsuddin Haironi. Beliau menjual dengan harga 7 juta tetapi Dr. Muhammad Kir Toyo tidak bersetuju dengan harga tersebut kerana beliau mengatakan bahawa harga tersebut terlalu mahal. Oleh itu, di Taman Serdian Berhad menurunkan harga sebanyak RM500,000 dengan harga 6.5 juta. Dr. Muhammad Kir Toyo bersetuju dengan harga tersebut pada awalnya. Kemudian, Dr. Muhammad Kir Toyo mengatakan bahawa beliau ingin mengubah suaikan rumah banglo tersebut menjadi konsep rumah Bali dan beliau juga membayar kepada kontraktor yang berharga sebanyak RM250,000. Tetapi pada waktu itu, rumah tersebut masih dimiliki oleh di Taman Serdian Berhad. Semasa projek pengubahsurayan dijalankan, Dr. Muhammad Kir Toyo menyatakan hasrah untuk membeli tanah itu dengan harga 3.5 juta. Jadi, semasa projek pengubahsurayan dijalankan tu, Dr. Muhammad Kir Toyo menyatakan hasrah untuk membeli tanah itu dengan harga 3.5 juta. Selepas tu, Datuk Syamsuddin tidak bersetuju dan Datuk Syamsuddin juga telah pun menurunkan harga sebanyak RM500,000 iaitu bernilai 5 hingga 5.5 juta. Tetapi Dr. Muhammad Kir Toyo tidak bersetuju dan masih meminta harga yang sama iaitu 3.5 juta. Dan dia mengatakan bahawa dia bimbang perniagaannya di Selangor akan terjejas. Beliau mengunggut dengan menggunakan jawatan Menteri Besar dan Datuk Syamsuddin bersetuju dengan harga 3.5 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya kita. Okey, kali ini saya ingin menerangkan tentang latar belakang kes Dr. Muhammad Kir Toyo ini. Kenapa dan mengapa dia ni terlibat dengan rasuah. Okey, pada awal 2004, Tuan Saiful Azni iaitu tuan tanah itu ingin menjualkan tanah itu. Dia mengatakan hasrat kepada
Datuk Sumadi. Datuk Sumadi itu ialah kenalan Dr. Kirtoyo dan Datuk Syamsuddin Haironi. Di sini bermulanya. Okey, Datuk Sumadi telah mengatakan kepada Datuk Syamsuddin Haironi dan Dr. Kirtoyo bahawa Saiful Azni ini ingin menjual lot tanah, 2 lot tanah dan 1 banglo. Okey, di sini Datuk Syamsuddin Haironi dan Dr. Kirtoyo ingin berjumpa dengan Saiful Azni untuk membeli hartanah tersebut. Okey, selepas itu setelah mendapat tahu bahawa harga tanah tersebut ialah ringgit Malaysia 7 juta, Datuk Syamsuddin Haironi dan Dr. Kirtoyo tidak bersetuju untuk membeli tanah itu. Okey, pada akhir tahun 2004 iaitu 23 Disember 2004, pembelian hartanah milik Saiful Azni Shahabuddin dilakukan oleh Datuk Syamsuddin Haironi. Okey, di sini Datuk Syamsuddin Haironi telah bersetuju untuk membeli hartanah tersebut dengan harga ringgit Malaysia 6.5 juta. Setelah dibuat rundingan dengan Saiful Azni, Saiful Azni bersetuju ingin mengurangkan ringgit Malaysia 500,000. Okey, jadi di sini Datuk Syamsuddin Haironi telah membeli hartanah tersebut dengan bernilai ringgit Malaysia 6.5 juta di atas nama syarikat di Taman Sdn Berhad. Okey, lantasan itu, pada tahun 2006, setahun sebelum hartanah ini bertukar nama dan bertukar milik kepada Dr. Kirtoyo, Dr. Kirtoyo telah menghubungi atau membincangkan dengan salah satu kontraktor iaitu bernama Tuan Nasir Ismail. Okey, Dr. Kirtoyo dan isterinya Zahra Kecil ingin menyatakan hasratnya untuk mengubah suai rumah tersebut mengikut konsep Bali. Okey, Tuan Nasir Ismail telah bersetuju untuk mengubah suai rumah Dr. Kirtoyo. Okey, di sini sempat melakukan trek jogging, gazebo, kolam renang, kolam air pacuk. Okey, pada tahun 2007, Datuk Syamsuddin Haironi menawarkan ringgit Malaysia 5 hingga 5.5 juta kepada Dr. Muhammad Kirtoyo kerana pada waktu 2007 ini Dr. Kirtoyo telah menyatakan hasratnya ingin membeli hartanah tersebut selepas melakukan pengubahsuaian rumah banglo itu. Tetapi Dr. Kirtoyo berkeras dan tidak mahu membelinya dengan harga ringgit Malaysia 5.5 juta. Okey, di sini Dr. Kirtoyo tidak mahu membeli dengan harga tersebut kerana dia mengatakan mahal dan dia telah mengugut Datuk Syamsuddin Haironi pada ketika ini. Dia mengatakan kalau Datuk Syamsuddin Haironi tidak memberikan harga ringgit Malaysia 3.5 juta, nanti perniagaan Datuk Syamsuddin Haironi terjejas di Selangor. Jadinya Datuk Syamsuddin Haironi ni takut perniagaannya terjejas, dia pun melembutkan hatinya memberilah harga 3.5 juta itu kepada Dr. Kirtoyo. Okey, pada 29 Mei 2007, Dr. Kirtoyo telah disabitkan atas kesalahan rasuah melibatkan hartanah jumlah lebih rendah. Pada waktu ini, ramai yang membuat spekulasi tentang Dr. Kirtoyo membeli harga dengan nilai yang lebih rendah. Okey, pada tahun 2009, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia iaitu SPRN telah memanggil Datuk Syamsuddin Haironi, Dr. Muhammad Kirtoyo, Saiful Azni dan Datuk Sumadi, Tuan Nasir Ismail datang ke Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRN untuk memberi kenyataan lanjut tentang pembelian dan cara hartanah itu bertukar milik. Di sini kenyataan palsu terhadap SPRN telah dilakukan atas desakan Dr. Kirtoyo. Pada tahun 2009,
Dr. Tirtoyo telah memaksa Datuk Syamsuddin Haironi, Datuk Sumadi, Nasir Ismail dan Saiful Azni untuk membuat kenyataan palsu kerana dia tidak mahu terlibat dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Seperti pelantikan Nasir Ismail ini adalah dilakukan oleh Dr. Tirtoyo. Selepas itu penjualan hartanah pada harga lebih rendah ini kerana masalah kewangan, sedangkan Dr. Tirtoyo itu mengugut Datuk Syamsuddin Haironi. Selepas itu Datuk Syamsuddin Haironi menyatakan Dr. Tirtoyo sudah berniat membeli sejak tahun 2004. Beliau diarahkan lagi untuk membeli menerusi cara percakapan dan bahasa badan. Pada 2011, kes ini berjalan 2009, seterusnya ke 2011 barulah Dr. Tirtoyo didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam. Faktor berlakunya kes ini ialah penyalahgunaan kuasa dan kedudukan. Tirtoyo ini dilantik sebagai Menteri Besar Selangor dan Pengerusi Badan Pertubuhan UMNO di Selangor. Tirtoyo ini menggunakan kuasa dan kedudukan ini dengan membeli hartanah dengan harga yang lebih murah daripada nilai pasaran. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan kerana ia menggunakan untuk hal kepribadian. Faktor yang kedua ialah menjaga imej sebagai Menteri Besar Selangor. Tirtoyo memulakan hidup mewah dengan membeli 2 lot tanah dan sebuah banglo bagi mengekalkan hidup mewah sebagai Menteri Besar Selangor. Faktor yang ketiga ialah tiada kawalan dalam sistem tadbir urus. Hal ini berlaku kerana kes ini Tirtoyo membeli 2 lot tanah dan sebuah banglo sebanyak 3.5 juta secara tiba-tiba. Beliau mengeluarkan wang tunai sebanyak 500,000 dan selebihnya 3 juta melalui bank. Di sini terbukti sistem tadbir urus kelihatan agak lemah dan tidak mempunyai kawalan yang ketat. Maka dengan ini sistem tadbir urus perlulah ada kawalan yang ketat agar pihak berkuasa boleh kesan cepat dan tahu ada pemimpin membuat pembelian suatu benda dengan harga yang di luar kawalan. Faktor yang keempat pula ialah sifat tamak. Hal ini dikatakan demikian kerana Tirtoyo tidak jujur dalam masa yang sama, tidak amanah dalam melaksanakan tugas sebagai Menteri Besar Selangor. Bukan itu sahaja, beliau juga tamak dan kehidupan mewah dan disebabkan itu beliau membeli 2 lot tanah dan sebuah banglo yang mewah walaupun tidak sepadan pendapatannya. Pada 23 Disember 2011, Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan agar Dr. Muhammad Tirtoyo dilojutkan hak ke atas hartanah yang dimiliki itu dan diserahkan kepada kerajaan. Pada 30 Mei 2013, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman penjara 12 tahun terhadap Dr. Muhammad Tirtoyo dan mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi Shah Alam. Selepas itu, Dr. Muhammad Tirtoyo pula dibawa dengan kenderaan polis ke penjara Kajang selepas Mahkamah Persekutuan Putrajaya menolak rajuannya supaya hukuman dilakukan dalam bentuk menjalani program khidmat masyarakat dan mengekalkan hukuman 12 bulan di penjara. Berdasarkan kes Dr. Muhammad Tirtoyo, beliau telah didakwa mengikut Seksyen 165, iaitu barang siapa yang menjadi penjawat awam menerima sesuatu benda yang berharga dengan suatu balasan yang ia ketahui tidak mencukupi daripada seseorang yang ia ketahui ada mempunyai hubungan dengan kerja-kerja rasminya. Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hubungan maksimum penjara 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Dr. Muhammad Tirtoyo dituduh mendapatkan untuk dirinya dan isterinya yang bernama Zahara Kecik yang berumur 50 tahun suatu barangan berharga iaitu 2 lot tanah dan sebuah rumah di nombor 8 dan 10 Jalan Swasta 7-1L di sini daripada di Taman Sdn Berhad melalui pengarahnya Datuk Syamsuddin Haironi. Seterusnya, saya akan menerangkan implikasi kes Tirtoyo. Terdapat 5 implikasi kes Tirtoyo. Yang pertama, kerosakan besar terhadap kepercayaan rakyat terhadap institusi kepimpinan. Contohnya, dalam kes Tirtoyo ini, rakyat menjadi ragu
untuk percaya lagi atau tidak terhadap beliau selepas tahu beliau disabitkan kesalahan jenayah rasuah. Seterusnya, yang kedua, kerosakan terhadap imej institusi politik negara. Contohnya, K. Toyo merupakan pemimpin utama UMNO Selangor dan beliau juga merupakan ikon politik muda, tetapi apabila rakyat sudah tahu yang beliau disabitkan kesalahan, maka secara tidak langsungnya reputasi dan imej politik tersebut juga menjunam atas perbuatannya tersebut. Yang ketiga, kerosakan terhadap ekonomi negara. Contohnya, dalam kes K. Toyo ini, beliau disabit atas kesalahan menyalahgunaan kuasa dalam membeli tanah dengan harga yang jauh lebih rendah daripada nilai pasaran dengan seorang ahli perniagaan yang rapat dengan dia. Maka urusan jual beli ini telah mewujudkan unsur kronisme atau kabel dalam urus niaga bagi pembelian hartanah tersebut. Yang keempat, tanggapan bahawa sistem keadilan negara yang tidak adil. Contohnya, perbicaraan bagi kes K. Toyo ini mengambil masa yang lama dan membuatkan rakyat tertanya-tanya bahawa keadilan penghakiman ini adil atau tidak. Sekiranya penghakiman ini adil, sekiranya K. Toyo ini bukanlah sebagai pemimpin tetapi sebagai rakyat biasa, adakah ia akan mendapat layanan yang sama? Maka ini membuahkan keraguan dalam diri rakyat untuk percaya dengan sistem penghakiman sekarang. Akhir sekali, yang kelima, kerosakan terhadap nilai moral dan sosial terhadap rakyat. Contohnya, rakyat mungkin terikut dengan perbuatan K. Toyo yang mana ada sesetengah mungkin berfikir bahawa perbuatan ini adalah normal untuk dilakukan kerana pemimpin adalah cerminan rakyat. Langkah-langkah mengatasi kes rasuah. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak lagi langkah-langkah yang boleh diambil bagi membanteras isu rasuah ini. Langkah yang pertama ialah pengukuhan sistem perundangan dan penguatkuasaan. Oleh itu, pihak atasan perlulah memperketatkan lagi sistem undang-undang di negara kita supaya dapat mengurangkan lagi isu rasuah dan agar tidak meningkat dari tahun semasa hingga tahun yang seterusnya. Selain itu, dari segi hukuman pula, perlulah memberi hukuman yang setimpal dan bersesuaian terhadap orang yang terlibat dengan kes rasuah ini. Langkah yang kedua ialah budaya organisasi dan kepimpinan berintegriti. Kalau kita sebut je organisasi, mestilah ada majikan kan dalam sesuatu syarikat ni. Jadi, sebagai majikan perlulah menunjuk contoh yang terbaik kepada orang bawahan atau pekerjanya, iaitu dengan tidak terlibat dengan kes rasuah dan memberi penegasan terhadap jika ada seseorang pekerjanya yang terlibat dengan rasuah. Jadi dia bolehlah mengambil tindakan dan sebagainya. Jika majikan yang tegas terhadap kes rasuah ni, jadi sebuah organisasi itu akan membangun dengan baik dan positif. Selain itu, sekiranya majikan terlibat dengan rasuah dapat memberi kesan yang negatif kepada orang bawahan kerana melihat sendiri majikannya yang terlibat dengan kes rasuah. Langkah yang seterusnya ialah pendidikan dan kesedaran awam. Langkah ini boleh dilaksanakan dari peringkat sekolah rendah sehinggalah institusi pengajian tinggi. Bagi peringkat sekolah pula, pendidikan nilai murni dan moral ni perlu diutamakan supaya murid-murid dapat memahami dengan lebih mendalam tentang kesan, keburukan terlibat dalam rasuah. Seterusnya, kalau di peringkat universiti pula, kita kan contohnya macam kita lah, kita ambil subjek integriti dan anti rasuah. Apabila kita ambil subjek ni, kita akan faham dengan lebih meluas lah kesan kita ambil suapan tu, apa hukuman yang kita dapat. Jadi dari situ kita faham lah keburukan rasuah ni. Jadi kita pun macam takut nak macam kita cuba untuk elak daripada terlibat dengan rasuah. Langkah yang keempat ialah kesedaran awam dengan mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat umum.
kempen apa yang kita boleh buat? Kempen ni kita boleh saja dijalankan di media sosial, radio dan sebagainya lah. Kenapa media sosial? Sebab zaman sekarang ni semua orang ada telefon. Jadi dekat media sosial ni semua orang ada media sosial kan. Instagram, TikTok, Facebook, semua tu. Jadi pihak SPRM dan agensi yang berkaitan boleh je buat kempen ataupun menjelaskan tentang keburukan dalam melibatkan diri dalam isu rasuah ni. Selain itu, SPRM juga boleh membuat pameran ataupun ceramah umum berkaitan dengan integriti dan anti rasuah. Jadi dari situ, semua masyarakat dapatlah mengetahui akibat apabila terlibat dengan rasuah. Langkah yang terakhir ialah mewujudkan ketelusan dalam proses pentadbiran. Seperti yang kita tahu, setiap kali proses pentadbiran mesti akan terjadinya ataupun terlibatnya dengan rasuah. Sebab apa? Dalam perolehan kerajaan mesti akan ada kontrak yang dianugerah dengan persaingan yang tidak adil. Oleh itu, kesemua urus niaga kewangan perlulah, termasuklah perolehan, lesen, pemberian tanah, semua ni kena melalui sistem yang telus dan juga sistem yang terbuka bagi mengelak kes rasuah semakin menjadilah. Contoh yang kita semua orang tahulah kan, contoh kalau kita ambil lesen kereta lah katakan, kita gagal ataupun kita tak lepas, contoh kita terlupa pakai tali pinggang ke, lepas tu PPJ ni dia tak bagi, dia bagi kita gagal. Jadi lepas tu dia kata kalau nak lulus boleh bayar dekat dia berapa. Lepas tu kita bayar katalah 50, kita bayar kat dia 50. Lepas tu kita pun lulus. Jadi kat situ pun rasanya sekarang ni masih diamalkan tapi macam benda tu tidak diambil berat. Jadi macam benda ni dianggap remeh. Okey, pengajaran kes daripada kes Dr. Muhammad Kirtoyo ni kita dapat tahulah dengan mengamalkan amalan rasuah dalam setiap urusan dapat memberi kesan negatif lah terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya lah. Contoh kalau kita tahu Dr. K. Muhammad Toyo ni dia seorang Menteri Besar Selangor kan. Jadi apabila dia terlibat dengan rasuah, masyarakat ni macam dah tak percaya dengan dia dan kurang kepercayaan terhadap beliau sebab dia pun terlibat dengan rasuah kan. Jadi pun diri dia ni pun nama dia buruk, nama keluarga buruk kan. Jadi reputasi dia tu buruk lah, jadi negatif. Dan dia juga dipandang rendah, dipandang remeh terhadap masyarakat kerana terlibat dengan kes rasuah. Langkah yang seterusnya ialah setiap pemimpin perlulah sentiasa merendah diri dan tidak gegah dengan jawatan yang dipegang supaya semua masyarakat menyukainya. Sebagai contoh daripada Dr. Muhammad Kirtoyo ni, beliau telah menyalahguna jawatannya sebagai Menteri Besar Selangor iaitu bagi memenuhi kepentingan peribadinya untuk mendapatkan kehidupan yang mewah. Seterusnya, pengajaran kes Kirtoyo yang ketiga ialah individu yang tidak mengamalkan rasuah akan melahirkan individu yang berintegriti tinggi dalam kepimpinan. Contohnya, sekiranya pemimpin gagal menunjuk contoh teladan yang baik, maka ini boleh menjejaskan integriti organisasi secara menyeluruh kerana nilai yang negatif ditunjukkan oleh pemimpin boleh mempengaruhi tingkah laku rakyat. Akhir sekali, yang keempat, pentingnya kejujuran dalam setiap urusan pembelian dan perolehan. Contohnya, semua urus niaga ini perlu dibuat melalui tender terbuka dan telus. Bukan itu sahaja, kerajaan juga digalakkan untuk menerbitkan laporan berkala berkenaan semua perolehan termasuklah nama syarikat yang menerima kontrak, nilai kontrak dan tempoh pelaksanaan kerana maklumat seperti ini perlu diakses secara terbuka oleh rakyat melalui portal rasmi sebagai satu langkah arah takbir urus yang terbuka. Okey, di akhir ini kita bertemu kembali, iaitu di mana saya ingin menerangkan pula tentang rumusan. Okey, pada akhir ceritanya saya memendekkanlah kenapa dan mengapa sebenarnya Dr. Kirtoyo ini didapati bersalah. Okey, Dr. Kirtoyo didapati bersalah pada tahun 2011. Okey, Dr. Kirtoyo telah membayar ringgit Malaysia 1.5 juta kepada Nasir Ismail untuk mengubah suaian rumah dia
di mana mengikut konsep Bali yang diinginkan dari Dr. Kirtoyo sendiri dan telah merangkumi gazebo, trik jogging, kolam renang, kolam air pancur. Okey, setelah itu Dr. Kirtoyo menekan dan mengugut Datuk Syamsuddin untuk menjual dengan harga ringgit Malaysia 3.5 juta kerana beliau mengatakan kepada Datuk Syamsuddin Haironi, jika kamu tidak menjualkan dengan harga tersebut, maka perniagaan kamu di Selangor akan tercecas, katanya Dr. Kirtoyo. Jadi Datuk Syamsuddin terpaksa menjual dengan harga ringgit Malaysia 3.5 juta. Okey, di sini pada 2011, Dr. Kirtoyo didapati bersalah atas penyalahgunaan kuasa, iaitu mengugut Datuk Syamsuddin Haironi untuk memberi nilai dengan harga yang lebih rendah. Okey, Mahkamah Tinggi Shah Alam menjatuhkan hukuman kepada Dr. Kirtoyo. Panel membuat keputusan itu selepas memutuskan hukuman penjara adalah paling sesuai dalam kes berkenaan. Manakala hukuman khidmat kerja masyarakat yang dirayu oleh Dr. Kir Muhammad Toyo itu tidak memandai. Jelaslah di sini bahawa janganlah sesekali memilih jalan yang mudah dalam mendapatkan sesuatu perkara. Sekian, terima kasih. Saya nak harga tanah ni 65 juta juga. Setelah saya fikir, saya setuju dengan permintaan Datuk. Jadi saya nak minta Datuk dan tanah ni ke Kementerian pada saya jual. Okey, itu harga tu ni 65 juta. Boleh Datuk? Ya, saya tangan. Okey. Cun. Ya. Beres bah. Okey, nama kamu Nasi kan, kontak itu yang telah saya telefon tadi, betul? Ya, betul. Okey. Jadinya ni lah banglo saya yang saya nak ubah suai tadi, yang saya cakap dekat telefon tadi. Ubah suai tu mengikut konsep rumah Bali. Ya, rumah Bali dan memang betul-betul konsep rumah Bali lah. Jadi tapi sekarang ni rumah ni masih di bawah nama pengarah di Tamas, iaitu Datuk Syamsuddin. Tetapi tak apalah, sebab saya dengan Datuk Syamsuddin tu dah deal. Saya nak membeli 1 lot banglo dia dan 2 lot tanah. Jadi kamu boleh buat tak ubah suai rumah saya tu? Boleh? Boleh? Boleh. Jadi saya bagi harga, saya bagi duit 250,000 dulu melalui cash dan nanti 5 juta tu melalui bank secara asuran. Boleh? Boleh. Okey, deal. Terima kasih. Okay, Syamsuddin, rumah tu pun dah diubah suai mengikut konsep yang saya dan isteri saya nak, iaitu konsep Bali. Jadi sekarang ni saya nak bayarlah, nak beli rumah itu, rumah banglo itu dengan 2 tanah dengan harga 3.5 juta. Mana boleh Datuk? Datuk dah janji nak ambil 55 juta. Lagipun saya dah beli tanah tu 65 juta. Dah murah dah untuk Datuk tu. Tapi saya sebagai Menteri Besar Selangor, saya nak juga harga 3.5 juta itu. Kalau kamu tak nak bagi, perniagaan kamu dekat Selangor ni akan terjejas serta-merta. Ya, betul. Tapi Datuk, bisnes tetap bisnes. Seperti yang saya cakap, saya nak juga harga 3.5 juta sebab kamu pun berniaga dekat Selangor ni pun di atas saya kan. Kalau saya tak setuju kamu berniaga dekat Selangor, kamu tak ada job. Ya, betul. Okey dah Datuk, 35 juta deal. Okey, 35 juta ya? Ya. Mana saya nak tanda tangan? Ni Datuk. Okey, nanti saya bagi 500k tu secara cash dan 3 juta lagi tu melalui bank. Baik Datuk. Okey. Salam. Sayang, kita dah dapat harga tu sayang. Kita dah dapat harga 3.5 juta sayang. Bagus tu sayang.